Lepas tu dua-dua tak tinggal, dua-dua mati awal. Ya Allah, astagfirullahalazim. Non-communicable disease, NCD, ya, adalah salah satu punca utama early death, iaitu obesity dan overweight. Kerana bila kita obesity dan overweight, akhirnya menyebabkan sakit-sakit lain pun datang. So memang tak boleh lah sebab saya bawa nak cornea ni. Tak boleh Okay, saya bukan doktor, tapi bab ni korang baca sendirilah. Rasa doktor-doktor pun nasihatkan benda sama. Tak apa, saya bersetuju dengan Sehidup semati bang. Itu memang bersolidariti sampai ke... Tak apa, saya diam. Saya tak nak cakap benda-benda kurang baik. Minta maaf. Dah start ceramah ke? Bella tak berjaya, itulah. Tak apalah. Okey je, Bella setuju. Cancel order burger tak? Dah cancel dah? Dah cancel. Please order pun belum lagi. Ya. I nak audit. I tak percaya korang ni. Kita dah 119 lah. Dia cecah 119. Okay, kita dah 120. 20. Tolong tukar ya, kita orang dah 120. Kita ada 12.7 ribu penonton pada pukul 9.30 yang masih setia bersama. Oh, ramai pula join. Terima kasih. Lepas tu aiskrim vanila. Aiskrim vanila. Aiskrim vanila sedap ni, siapa yang cakap tu? Bella. Malam-malam fikir soal makanan memang susah. Bella, kenalah seimbang, takkan fikir you je. Wow. Nampak lagi Wow. Bila maju, tak. Serius tak? Tak, nanti confirm lepas ni kan. Akan ada ramai orang will DM ni. Ni sebab you tak benarkan Bella makan burger je merajuk. Ni korang memang mantap lah. Bila kata mantap, I think you guys read into things a little bit too much. Tapi tak apa, saya tidak terasa dan saya okey je. Baca kadang-kadang saya ketawa je. Orang perempuan bila bahagia memang suka makan. Saya setuju. Saya tak apalah. Dalam bab ni saya berdiam diri. Nasi lemak. Kempen pasal Palestin. Alang tu cakap pasal Palestin. Korang kalau mengikuti perkembangan di bumi Palestin, insya-Allah akan ada gencatan senjata yang sudah bermula dan insya-Allah akan berkekalan. Dan dengan gencatan senjata ini mungkin ada berita baiklah, tidak ada lagi berdelan bom yang berlaku secara harian. And it is really depressing kerana sekarang lebih 65,000 yang telah meninggalkan kita dan 2/3 daripada 65,000 ini adalah golongan wanita dan kanak-kanak. Sebab tu apabila orang kata mereka ni adalah orang yang memegang senapang, it is ridiculous and simply intolerable. Kalau saya ada masa lagi panjang, saya boleh kasih ceramah lagi panjang kerana isu ni sangat dekat dengan hati saya. Bukan setakat pada tahun ni saja, tapi daripada tahun-tahun yang lepas. You should read about the history of Israel and Palestine. Read about operations Castlet, Pillars of Defense, Protective Age. Pembunuhan besar-besaran yang dah dilakukan sebelum ini. But let's stop there. Takut nanti kena ban pula nanti. Okay, Bella nak tanya, semua yang tengah tengok live ni korang sebenarnya tengah buat apa? And kalau korang nak tanya soalan, boleh tak korang tanya soalan tu kepada YB je terus? Bella akan explain pasal Sundation, tapi ada apa-apa soalan sebab Bella rasa YB ni sangatlah pandai untuk menjawab apa-apa soalan korang. Ada kata dah kena bom balik sebab tu gencatan senjata ni perlu dihormati oleh kedua-dua belah pihak. Khususnya apabila sudah ditandatangani, dan akan ada pihak sama seperti di Malaysia, kita akan audit, akan ada pihak yang akan audit apa yang berlaku kepada gencatan senjata tersebut dan pihak mana yang memungkari gencatan awal tersebut. Okay, suka matcha ke suka kopi? Babi? Suka orang di sebelah saya. Bukan matcha dan bukan kopi. Orang semua nak tahu betul-betul lah. You pernah tengok yang minum matcha tak? Itulah jawapannya. Guys, saya betul-betul blushing duduk sebelah ni. Ya Allah. Apa blushing? What else the answer? Dia nak tanya. Ada yang komen. Tersembuh bubur aku. Mana-mana makan bubur. Itu betul-betul nak fit dan bagus lah. Dia sejuk tak kasi, tapi berpeluh. Bella pandai makan asam pedas. Mestilah pandai. Oh baik, saya sudah. Okay.
Kita tidak menggunakan perkataan P yang melambangkan negara. Kita gunakan perkataan tembikai. Hidup tembikai. Sabar je lah. Sebab saya pun bila buat banyak posting dah banyak kena shadow ban. Bukan setakat di satu platform, tapi di platform-platform lain juga. Tak bercapuk guys, jangan risau. Kalau pakai foundation tak bercapuk, okay? Sekarang ni korang kena dapatkan sebab kita ialah 10-10 kan, memang ada special discount untuk semua, special price. Korang boleh dapatkan, okay? Banyak soalan. Okay, kalau kulit sawo matang, jadi kita ada macam-macam. Sebenarnya kalau korang sawo matang, korang boleh pakai natural. Ramai orang nak Bella menyanyi. Lagu. Why don't you sing your song? Saya pun suka dengar. I think Bella is a brilliant singer. Thank you. Yeah. And I'm gonna sing this song. Tadi saya tanya. I'm gonna sing this song. Tanya apa? No, just I was asking dalam kereta ke sini kan. Like Afgan dengan Rosa. Afgan Rosa. Bella ni dia memang ship dia orang berdua. Tapi saya tanya Bella, dia orang singer je kan? Cakap, singer. Saya cakap, you apa? You Bella, singer, actress, semua boleh. Apa, tukar masak. Apa saja yang you tak boleh? Berenang. Okay. Tak apa, itu saya boleh ajar nanti. Aiden pun dah boleh ajar. Tak nampak YB. Sebab tu saya kena berdiri. Kursi kita kat sini kot. Tak apa. Saya berdiri. Kata nak nyanyi. Okay, saya nyanyi Bismillahirrahmanirrahim. Segan pula. Saya pula nak nyanyi. Tak apa. Dengarkanlah anugerah yang beri dingin bila ungkap cinta. Janganlah tengok. Janganlah komen tu. Tahu. Tak apalah, saya nak janji dulu. Saya janji dulu. Guys, kalau korang nak dapatkan. Ya Allah. Ya, member tenung kita. Guys, korang boleh dapatkan sebab sekarang ni kita ada bagi harga. Kalau you nyanyi, nak buat apa? Pandang atas? Taklah, atas dekat orang komen apa pasal. Kalau korang pergi konsert tengah tengok orang nyanyi, so korang pandang mana? Pandang belakang? Memanglah ke depan? I really don't understand this. Okay, tak apa guys. Okay, tak apa, teruskanlah. Tak apa. Nak dengar juga? Sekejap. Nak dengar? Sekejap. Korang. Tak, kenapa you cakap kat belakang? Sebab saya gelap. Okay, apa. So, sekarang ni ada combo punya sale. Flash sale untuk korang. So, korang boleh dapatkan dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya. Kita dah nak masuk GMV 9,000. Sikit saja lagi. 127 pembeli. 13.5 ribu yang sedang menonton. Betul. Alhamdulillah. Ya saya. Sakit mula aku duk senyum. Ya, bukan korang je bila apa. Mungkin sebab dia tengok lirik tu ada tenung merenung kan. Jerawat mesti dia boleh cover. Don't worry. Habis suka Bella rambut pendek atau panjang? Dua-dua boleh? Dua-dua boleh. Sekarang okey je. Nyanyi balik. Kejap lagi lah. Itulah. Bella Selena Gomez. No, Bella is better than Selena Gomez. Ya. Cepatlah nyanyi. Okey lah ya. Okey, boleh nyanyi. Yes. Ada ya sebab panas kot. Panas dalam. Saya rasa dekat. Macam mana tahu you boleh ada ulcer? Tang. Sebab kan korang dengar kan? Sebab jelas. Sorry tau. Dah lah ada no mic. Sorry tau. Lagu Filipino. Wah, sudah 2 juta like. Macam mana nak tahu dah 2 juta like ke tak? Dekat. YB nyanyi pula. Tanggal 31 bulan 8 50 tu. Itu ketawa. Dah ketawa yang tak ikhlas punya ketawa. Okey, Mamiya. Itu sajalah saya boleh nyanyi. Kalau nak saya nyanyi lagu patriotik boleh. Nak suruh saya nyanyi lagu lain susah sikit lah. Lagu cinta apa?
Lagu favourite YB apa? Merah mubara semangat. Okay, jangan ketawa. Saya nak nyanyi pun. Kau sini dah ketawa. Apalah. Okey, apa kata lagu Mentera Semerah Padi? Itu boleh juga. Tak, I suka lagu apa ni? Apa? Dia macam Chan masa dekat sekolah tentera dulu. Ku ambil rumput di padang, ku jadikan penyamaran. Rupa cantik bertukar menjadi setan. Agak suka dikesan. Bergerak, bertempur, RMC pantang undur. Biarpun peluru datang bertabur. Apa? Hanya kumpul guna batang cangkul lah. Boleh lah tu. Jadi. Ya, kita come on, who will be the 130th buyer? Ya. Ya, 10 minit yang terakhir untuk diskaun kita. Ya. Enough. Okey, itulah lagu Sabah lah pula. Mesti nak tinggi-tinggi guna Kinabalu. Ni anak apa? Ni lagu love juga, tapi lagu macam Allahu Akbar. Anak kampung. Macam mana start dia? Memang aku ini anak orang miskin tiada. Takut suara. Tak, jangan ambil key tu. Okay. Ya. Buat rendah lagi. Tak Memang apa. aku ini. Memang aku ini anak orang miskin, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja. Engkau memang cantik, memang tidak pandai dan tidak sepadan. Betul kan? Betul. Ya. Tiada keretaku bawa ke jalan-jalan, rumahku pun tiada pun bapa punya. Something. Apa lagi satu yang saya suka? Betul-betul suka. One more. Saya betul-betul dia suka juga. Satu tu je lagu dia. Original Sabahan. Mantat kampung nuntunan apin-apin. Ya dah lah, nanti habis. Hujan lebat esok. Banjir satu bandar KL. So nak video part 2 nanti saya buat part 2. Part apa? Ada buat video macam this challenge ada dekat TikTok lah. Saya buat dengan Au semua. Sedang suka video tu. Oh, yang lari-lari tu. Wow. Padahal dia ada banyak lagi tapi dia dah sensor. Dia dah sensor. YB ada lesen tak YB? Saya bukan setakat ada lesen kereta. Saya siap ada lesen motor, bukan motor yang kecil. Saya B full. Nak saya tunjuk boleh, tapi gambar saya kurang enak, dengan itu saya tidak tunjuk lah. Dia ketawa sebab dia judge saya. Dia tak tengok, pernah judge saya. Astaghfirullahalazim. Tapi saya tak apa, sebab Bella saya akan tunjuk gambar saya. Bella dia akan bergaduh dengan saya bila saya nak tengok dia punya gambar IC atau lesen memandu dia. Tapi dia tetap ambil gambar IC. Itu yang saya... Tak ada tau, saya tak ambil. Betul Saya tak ambil. Betul tak saya tak ambil sebab menghormati privacy you. Padahal dia tengok ketawa terbahak-bahak. Lesson pilot pula. Itu maybe one day insyaAllah. Yeah, why not? I always believe I'm a student of life dan saya nak belajar sebanyak benda yang boleh. YB bawa superbike? Memang tidaklah. Kali terakhir saya bawa motor B full semasa buat ujian memandu. Kalau saya naik motor nanti Bella je judge saya. Dia panggil saya mak rempit. Lesen. Itu betul. Tulis satu lesen nanti. Saya selepas saya buat ijazah saya kat Universiti Islam Antarabangsa, I did a short course dekat Temple University kat Amerika Syarikat. Lepas tu saya buat Public Policy Studies dekat National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Government. Dan insyaAllah kalau diberikan peluang, saya memang nak kembali untuk melanjutkan to PhD insyaAllah di University Oxford. Yang bawa lori tu Bella lah, tu bukan saya. Saya tak ada lesen lori.
Bella pun saya tak pasti je ada lesen tu. Tapi dia, yalah, dia mengikut kepala sendiri kan. Wish, banyak dah masuk. Banyak sangat tu tak nak baca. Ya, kita sudah masuk GMV lebih RM10,000. 140 telah terjual dan kini kita ada 15,000 yang setia menonton. Likes telah lama mencecah 2 juta, sekarang sudah berapa likes? Nak 2.5 juta likes. Lain macam. Tahu. 5 minit. Okay. Lagi 5 minit guys. Ya Allah kelakar. Tak tahu nak jawab macam mana. Oh, tiba-tiba sekarang semua mesej masuk. Oh, salam dari Sarawak. Bila Bella last ke Sarawak? Bila ya? Alah, tak nak ingat lah. Tapi baru-baru juga untuk show. Do you love going to Sarawak? Yeah. Ya. Tapi takut kucing kat Sarawak tu. Kucing besar kan? Okey je. Kucing Sarawak. Okey, kucing tu sangat besar dan sangat baik sebab dia tak buat apa-apa. So itu definisi kucing baik. Saya kena duduk diam je lah. Tak boleh buat apa-apa. Tengok tak video Ara tadi korang? Ya, diorang tanya Chevening Scholarship dia. Kali pertama saya dapat tawaran ke University Oxford. Saya dapat juga partial scholarship daripada University Oxford. Dan juga daripada Malaysia. Kali kedua saya dapat full, betul saya tangguhkan. Dan kali kedua dapat full scholarship daripada Chevening. Chevening daripada UK, kerajaan UK. Hebatnya, Masya Allah. Ada saya sikit-sikit cuba jadi individu yang boleh berkhidmat. Kota tinggi, saya sudah lama tak lawat kota tinggi. Dulu selalu ke sana bawa keluarga. Kepada laki buyer yang beli foundation, korang boleh pilih secara random dua-dua tu. Okay? Betul. YB jangan tanggal Bella. Bukan tanggal. Yang tinggal. Buat apa saya nak tinggal? Dia yang akan tinggal. Bahaya. Astaghfirullahalazim. Kau kucing, dia tak suka kucing. Tak langsung sebab semua orang duk cakap you kan nak pergi belajar. Seorang cakap kat you. Ikutlah sekali. Macam lah you tak nak sambung belajar. Okey dah, korang jangan tanya macam-macam. Sebab dia memang sangat jujur dan dia akan cakap semua benda. Saya yang risau. Thank you so much. Bila rasa sekarang ni memang kita mendahului. So korang boleh dapatkan, kita buat combo sale. Apa? Korang dapatkan 2 terus. Bila nak mai Kedah, saya akan ke Kedah. InsyaAllah dalam perjalanan ke Langkawi. Untuk Ironman Langkawi pada bulan November. Bella ke sana juga ke? Kerana Aiden akan menyertai Iron Kids insyaAllah. 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 Kalau tak, yelah, I kenalah jaga Aiden. Tak apa, saya pun boleh jaga. Memang jauh beza. Tengok betapa gembiranya Bella. Kita mula dua-dua seri 80-80. Kini kita jauh mendahului. Terima kasih kepada kalian semua. Ya. Dia tak fokus-fokus lah. Ya, jangan risau. Saya memang baca komen-komen korang. Tapi yalah, ada yang tak boleh komen lah. Tak boleh balas. Tapi saya baca. Thank you. Bagus ya. Jual. Ya, hari ni memang kita fokus untuk foundation, foundation je, yes. Because that's Bella's favourite product yang memang dia pakai dan dia bawa ke mana-mana. Orang kata jangan nanti Aiden pakai baju tidur lagi. Tak ada perbezaan sebab takkanlah saya nak marah. Kena hormat. I mean, kalau dia selesa pakai tu, dia nak pergi mandi dia tak tukar-tukar je tak. Dia pergi swimming pool. Saya dah tahu bagaimana nak memujuk. Bila dia kata sesuatu nak percaya atau tidak. So saya dah tahu dah sekarang. Masa tu je dengan confident kata tak apa, tukar dalam kereta. Dalam kereta dia tak tukar. Dia kata tak apa, nanti nak pergi swimming nanti saya tukar. Sampai saya habis race 5 jam selepas tu tak tukar-tukar.
Okay, orang tanya YB, bila YB cuti panjang ni? Itu tidak penting. Cuti panjang tu tak penting. Dia tak suka saya memang cuti panjang. tak suka cuti panjang. That's something you guys need to know about me. Sebab tu sampai ke hari ni bila orang tanya bila kali terakhir saya ambil cuti panjang, saya tak boleh jawab. Sejujurnya memang saya tak boleh jawab. Dulu bila saya berkhidmat dalam kementerian 2018 tu paling lama saya cuti 3 ke 4 hari. Itu pun bila cuti is not full holiday. Saya memang akan bawa saya punya laptop untuk saya buat kerja. To me the ideal holiday adalah di mana saya boleh buat sedikit kerja, cuti dan bersukan. That is the best holiday. What is your ideal holiday? Oh, banyak juga. Dia tunjuk tu 148. 118. Okay, wah. Kemain kita cuba wrap up ke 150 item sold. Yes. Jom. Ya. Nak baca yang mana ni? Salah nak jawab semua. Sudah cecah 150 item sold. Sekarang dah jam 9.50. Okay, jadi better kita habis lah. So, keputusannya saya ucapkan tahniah kepada Timba. Yeay. Okay, tapi terima kasih. Timba senang. Kita beri reward untuk yang sekarang. Sekarang harga dekat batu ni, alamak, sekejap apa saya. Macam mana phone? Tak ada. Tengok harga dekat batu ni. Okay, boleh? Sekejap. You? So, sekarang 95. Nak bagi harga berapa? Tapi 95 ni dah sekali 10%. Sepatutnya kita bagi 108. Korang memang ada kuasa nak apa, nego dekat belakang macam tu je. Ya kan, kita tu kan. Macam tu saya nego free je lah. Biar kasi yang free. Tak, sekarang ni YB dah tanya macam mana kita orang buat untung. tak, sekarang ni 15,000 orang tengah tengok. Okay. Wah. Kita turunkan sikit lah kan. Kita turunkan sikit Special. Tapi dia dah ready belum nak check out? 5 minit je kita buka. Boleh? Okay, boleh. 5 minit Komen ready dulu. Boleh tak korang komen ready nak tengok? Komen tu saya nampak. Tapi kejap. Komen ni ready dulu. Dia bukan komen ready. Semua komen benda lain. Macam mana kita nak jawab? Tapi korang semua nampak kan? Set 3 Okay. Korang memang ingat saya tak ada kerja tau. Belah ni tak ada kerja. Kita dua tak ada kerja. Saya takut, betul-betul takut nak cuti. Jadi kita ada 2 laki buyer yang kita akan buat 2 orang. Okay. Jadi dapat ni. Diorang akan dapat sign notebook. Wow. Okay. Oh, sign notebook yang cantik And then YB ambil apa? Dia tulis untuk mereka. Nanti tulislah pesanan-pesanan Shim tu. Mana boleh. Lagu baru. Korang boleh tengok dekat YouTube dah ada dah. Okay? Yang sekarang tidak sampai 2 hari sudah mencecah lebih 200,000 views. Kalau tak ada cuti. Bila minat kos apa? Tempat percutian mana yang lebih suka? Masa saya belajar dulu ambil broadcasting. Wow. Okay. Orang tanya you kalau percutian kat mana? Cuti-cuti Malaysia. Dia memang truly dia memang Asia. sangat menghargai Malaysia. So dia selalu cakap dia memang suka dalam Malaysia. Because you can get everything in Malaysia except snow lah. Itu pun snow kalau you pergi Genting Highland, you pergi dekat dalam apa je punya tempat tu ada snow juga. You can really get anything and everything in Malaysia, betul? Contoh, kadang-kadang ada orang suka pergi Maldives. Saya tak pergi Maldives, pergi Sepona. Sepona saya pergi Mabul, island Mabul. Jauh lebih murah, jauh lebih cantik, jauh lebih bersih, makanan jauh lebih sedap. You nak pergi panjat gunung, pergilah Gunung Kinabalu. Much better. More affordable. Betul. Saya setuju. You want macam apa rainforest, you boleh pergi ke Pahang. You can go to Perak. Forest Reserve memang sangat cantik. I mean, you can even go to Sarawak. Sarawak you go to Nia Cave. Allah, I'm not sure if I'm pronouncing the cave properly. Ada hotel 5 bintang sana, sangat cantik. Like really. Tak apalah, saya berhentilah. Saya bukan ejen Kementerian Pelancongan. Tapi saya memang suka untuk mempromosikan tempat-tempat di Malaysia. It is gorgeous, it is beautiful. It is a combination of urban modernisation yet keeping to our traditional cultural heritage. Okay, tapi saya ternampak satu soalan. Tapi bukan ke YB ni English boy orang cakap? Itu dulu bila zaman saya berumur macam Ara ya. Ya. Itu memang agak memalukan, tetapi setelah didedahkan oleh my mama, terimalah.
Orang tanya my code. Actually Bella mix. Tapi kalau korang boleh je ambil. Sekejap buka. Geng arah. Selalu mixkan yang fair ni dengan natural. Tapi tu orang kata tapi cuti. Thank you Nuraihan. Orang kata cuti Malaysia mahal. But that's where kita perlu pandai mencari tempat. Kadang-kadang dengan sistem Airbnb yang dah ada, local homestay, you can get it at a much more affordable price. Sebab kalau nak pergi ke luar negara contohnya, nak kena ambil tiket penerbangan, pergi tiket penerbangan, lepas tu kena sewa kereta sana. Kalau tidak sewa kereta, kena naik Grab sana, mahal juga. Perbandingan akhirnya tetap berpihak kepada Malaysia. So I understand bila orang kata kadang-kadang mahal. Yang saya kesian ni yang betul saya kesian adalah apabila orang nak bercuti ke Sabah Sarawak dan flight memang harga sangat mahal dan mencekik. That I understand. That I truly understand. Berapa special price lah? Saya tak claim voucher lagi. So orang yang claim voucher mungkin akan dapat lagi. Untuk dua? Ya. Wow. Special price 2 Sundation RM92. Kalau dapat dengan voucher mungkin boleh jadi jauh lebih murah. Kaki tangan 5 minit saja. Boleh nampak tak harga murah tu? Kau nampak tak? Bobby pakai kod apa? Saya pakai kod tall, dark and handsome. Saya setuju. Ya, tidak. Sekejap. This is your code. Wow, dapat 85, 86 ringgit. Macam. Kenapa tangguh full scholarship tu? Tu dah tak boleh tangguh. Kerana full scholarship memang tak boleh tangguh, dia terpaksa dilepaskan. And tak boleh tangguh. Worth $500,000 kalau saya tak silap, RM500,000. Tapi masa tu saya memang nak berkhidmat untuk negara. That was the reason why. Masa tu saya telah dipilih sebagai ahli parlimen MUA. Dan saya dimaklumkan pengorbanan ni sangat besar. Tak adalah. Work is work. Okay, ni kod Y-nya. Bella just nak pastikan lah tu. Selepas ditenyih oleh Bella Sila. Boy, banyak pula letak. Mual. Shade apa tu? Yang ni 45. Tan. Tak, same shade ke? Dua harga. Boleh asing-asing? Tak kisah. So tak kisah guys. Bella pakai shade apa? Dia ada natural kat sini. Actually to be... Dia pakai fair kan? Yelah, tapi I selalu mix dia. Ya. Sebab tu Bella dia akan beli 2. So bila korang boleh beli 2, belilah 2 and you can mix it around. So dia nampak tak? Boleh ke you nampak? Okay. That's why to be safe, nampak ni. 35. Natural. Boleh cari the raw dekat Watson tak? Tak ada, dekat Guardian. Tapi lebih baik beli sekarang kerana kalau beli di kedai fizikal dia jauh lebih mahal. Macam nak combine betul juga. Macam mana diorang nak combine? Senang je. Boleh? Thank you. Okay, korang. Guardian Brunei ada ke tak? Tu saya tak tahulah. Bila kita nak... Ada. Wah, ada. Alhamdulillah. Di Guardian Brunei pun ada. Bila kita nak ke Brunei We're going to Brunei kan? InsyaAllah kalau tidak keberatan. Hari kita kongsikan date. Ya. Looking forward to visit Brunei. Oh, satu gambar. Satu lagi korang just tekan je. Main-main kod. And then just add to basket. Okay. Dan dapat harga tu Yep, saya dapat nombor 3. Tapi saya tak claim voucher lagi. So orang yang claim voucher akan dapat lagi murah lah. Banyaknya soalan. Cepat masuk. Nak baca macam...
Ya, kalau pakai foundation memang tidak perlu pakai sunscreen sebab dia ada SPF 50. Dan saya cadangkan korang baca sedikit tentang skandal yang sedang berlaku di Australia berkenaan sunscreen. Di mana banyak brand-brand besar apabila ada buat testing rupanya tidak capai pun tahap SPF mereka. Dan akhirnya menyebabkan kanser kulit yang sangat teruk. Sebab tu saya memang memberikan penghormatan kepada brand lokal seperti The Raw, which is run by a former pharmacist, run by Data and Science, yang sangat baik. Okay, you should really read it up. Kita punya flash sale tinggal 1 minit je lagi. 1 minit 60 saat. Kalau kat Singapore mana nak dapat? Tu macam mana nak jawab? Tu suruh Bella bawa nanti pergi Singapore. JB? Oh, kena masuk JB. Come on lah, Singapore JB tu dekat je. Lepas ni RTS train RTS akan buka pada akhir tahun ni. Datang ke JB 30 minit lah. Shopping lah banyak-banyak kat JB. Rumah Oren. Rumah Oren ada. Oh, Rumah Oren. Rumah Oren untuk Singapore. As for now belum ada refill sebab tu kita orang bagi korang combo, so boleh dapat 2. Singapura. Bella dah kesejukan, so saya kena dekat dengan Bella. Saya tak tahu apa lagi nak kasih untuk takkan nak peluk pula, dia jadi isu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inilah. Wah, semua orang yang dekat pejabat ni semua dah terbeliak mata. Terbalik tu. Terbalik. Oh, kita dah nak 200. Dah nak 200 item so. Ya. Oh, kita ada live call untuk yang pembeli foundation. Oh, item lagi sikit lagi satu jadi 200. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, hi. Siapa ni? Dari mana? Saya dari Sabah. Tahu, dengar suara dah boleh tahu dah dari Sabah. Sabah belah mana? Kota Marudu. Oh, Kota Marudu. Wah. Saya dulu sudah ke Kota Marudu beberapa kali. Ya, cantik tempatnya. Bel futsal kan? Ya. Wah. Kamu ada ke masa saya main futsal tu? Ya. Oh, saya memang kena turun lagi lah. Cuma kali ni kena bawa Bella sekali lah main futsal. Betul-betul bawa. Bella je, walaupun kaki kecil dia pandai main futsal. Siapa nama kita? Saya Alita. Alina, terima kasih sebab support The Raw. Ya, tanya untuk lagu baru ya. Terima kasih. Nanti insyaAllah kalau berkesempatan kita jumpa di Sabah. InsyaAllah. Boleh. Thank you Sampaikan salam kepada keluarga Alina. Thank you Alina. Ya, thank you. Okay, bye. Good luck, baby, untuk Iron Man. Thank you. Terima kasih. So sweet of you. Bye. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye. Orang Sabah memang semua baik-baik belaka. Orang Sabah macam very peramah. Saya tak dengar last. Sangat peramah. Last tu ya, Alina, saya dengar. Minta maaf saya terus tekan and call. InsyaAllah doakan. Okay? Apa? Tak ada apa-apa. Tak, tapi sebab hari tu dia tengah tengok live. Bukan ada geng kudat. Kudat pun saya selalu turun. Tapi Bella dengar. Saya setiap kali saya ke Sabah memang saya sangat gembira. Tadi saya nampak Bella and family makan. Ya, tadi bawa anak-anak saya pergi makan. Sambil je makan saya di parlimen. Ya. Lagi melupakan saya sekejap. Wow, seriously itu kerja ya? Yalah. Tanggungjawab. Saya tak marah pun. Tadi sesi yang sangat penting bersama dengan Menteri Pendidikan tentang soal reformasi pendidikan negara. Kerana esok, mungkin kalian tidak tahu, tapi esok adalah pembentangan belanjawan negara bagi tahun depan. Sebab itu pada hari ini kita bicarakan soal reformasi pendidikan, sistem silabus, kurikulum yang akan diguna pakai. Banyak cadangan-cadangan yang saya ketengahkan supaya kita dapat perbaiki sistem pendidikan negara kerana untuk Malaysia jadi negara maju, pendidikan adalah tiang utama yang perlu dibina dan dipertahankan. Okey, sebelum kita tamatkan sesi
pada malam ini. Jangan lupa untuk follow yang sedang menonton tu, 13,000 yang sedang menonton dan setia sedang menonton. Jangan lupa untuk follow page Doro. Terima kasih, terus saya tengok ramai yang follow. Thank you very much, it means a lot. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. So kalau ada masa nanti esok dengarlah sesi pembentangan belanjawan. Kalau ada cadangan boleh tag saya nanti atau DM saya untuk saya suarakan nanti. Bella nak suarakan apa? Nanti ada sesi khas belanjawan dengan Bella. Nah. Nanti tak Bella cakap yang pelik. Apa pelik? Tak jadilah nak nyanyi. Nyanyi okey, nyanyi sebelum ni. Sikit. Aisyah nak gelak ya, serius guys ya. I tak sign lagi. Boy tahu kenapa you gelak. Alhamdulillah Bella nyanyi. Next. Dah nak 4 juta likes. Sorry, lupa dia nak 4 juta likes. Ya. Saya pun kena, sebelum kita tamatkan, saya kena ucapkan terima kasih juga kepada Doro. Nanti mungkin kalian tidak tahu, tetapi setiap sen yang saya dapat, dah berapa sesi dah dengan live, dengan shooting periklanan, kita salurkan 100% bagi Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Muar, dan kita akan umumkan nanti perincian bantuan-bantuan yang akan kita sampaikan bersama dengan Doro. It will be a lot, memang banyak. And I look forward to it. Dan saya memang nak fokus kepada pendidikan anak-anak di Muar. Wow. Sudah lebih 2,300 laptop dan tablet yang berkualiti sudah disampaikan. Saya memang ada hasrat untuk memastikan bahawa setiap satu anak di Muar ada tablet ataupun laptop yang berkualiti dengan akses kepada internet supaya mereka dapat jadi anak yang baik, jadi student yang baik dan insya-Allah pemimpin yang baik. Ya. Tapi lepas ni kita kalau bagi bantuan tu mungkin kita tak bawa Aiden lah. Sebab dia akan nak minta lah tu. Itulah. Dia nampak saya beri iPad masa tu. Saya beri iPad dekat student kat Muar macam, oh can I have one? Macam ingat iPad ni. Tak apa. Tak tahu lah Aiden nakal lah. Sebab dia ada je. Aiden ada satu, Ara ada satu. Okay? Tak tahu saja nak kacau. Nak manja dengan YB agaknya. Aiden is a very smart kid. Okay? Thank you so much. Thank you very much everyone. See you in the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay lah. Nyanyi sikit je untuk orang. Dengarkanlah anugerah yang beri dingin bila ungkap cinta dalam diriku selamanya. Mengertilah. Ketawa. Dia macam setiap kali dia nyanyi aku yang akan ketawa. Nanti saya akan nyanyi. Saya dah tutup mata biasa terbuka. No, dia pun tak faham kan? Faham tak? Faham. Okay? Aduh. Sakitnya. Tak, memang tak boleh fokus lah. YB pula instant macam mana? Aduh. So kalau dah berapa kali dah pergi to your show? So macam mana? Dah tak boleh ada? Show lain. Show I kat stage, semua kat situ. Ni sebelah ni macam. Tak apalah. Alright, so Thank you everyone. Thank you. It's a wrap. Merdeka itu bila kita tak tunggu peluang tapi cipta ruang untuk semua orang berkembang bersama. Merdeka itu bila kita capai peluang yang kita mahukan dan mampu menggapai kejayaan bersama-sama. Kami, Ikon